Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Okey, untuk tutorial kali ini saya akan tunjukkan untuk auto engage, macam mana kita nak gunakan auto engage. So senang je. First tuan-tuan login ke akaun TikTok tuan-tuan dan puan. Okey, saya dah login akaun TikTok saya. Okay, dan kemudian dekat sini tuan-tuan boleh pergi pada bahagian okay, kita klik kat sini dulu. Okay, kalau tuan-tuan tengok kat sini, fungsi dia ada 5. Okay, so ada auto follow, auto like, auto comment live dengan auto engage. Okay, so iteration ni maksudnya berapa kali kita nak buat fungsi ni lah, kita nak repeat dia, nak ulang-ulang. Dan kemudian ada fungsi interval minimum dengan interval maksimum, maksudnya dalam selang masa ni kita nak buat, contoh kita buat auto follow, okay, dia akan ambil masa 2 ke 3 saat untuk dia pergi ke auto follow seterusnya. Okay, so saya akan tunjukkan satu first untuk auto follow dulu. Untuk auto follow ada 2, satu follow on comment, satu lagi follow on user followers. Saya akan tunjuk dulu untuk follow on user followers. Okay, so contoh tuan-tuan jual apa ya, tuan-tuan jual pinggan lah kot kan. Dan kemudian tuan-tuan boleh pergi pada bahagian user, tuan-tuan boleh cari yang follower tinggi atau ni macam ni, tapi ni berkaitan dengan makanan. Cari yang berjual pinggan. Ikut tak apa. Dia lah kot. Kalau kita ambil yang first lagi. Okay, so ni kita contoh, kita ambil yang first. Okay, kita buka bahagian followers dia. So fungsi ni adalah untuk kita follow followers dia, dan mungkin daripada 100, 10 ke 20 orang akan follow back kita lah. So ini adalah method untuk kita engage dan orang engage balik dengan kita. So adalah dia punya kelebihan dengan sistem ni, kalau kita follow orang dan orang follow kita balik, dan tapi kita kena make sure orang yang kita follow tu adalah daripada yang spesifik niche, bukannya niche yang merata lah, ikut apa yang kita nak jual. Okay, contoh saya nak jual pinggan sihat ni lah, sebenarnya akaun test saya je. Okay, so saya tekan je 10 iteration, dan juga saya tekan start auto engage. Okay, so dia akan klik 2 ke 3 saat, dia akan klik next button, 2-3 saat dia klik next button, 2-3 saat dia klik next button. Okay, so kita akan biarkan je dia run sampai 10. Okay, so, contoh button dekat bawah, dia akan terus naikkan button tu ke atas lah. Okay, contoh sekarang tengah 8 per 10, 9 per 10, 10 per 10. Okay, so semua follow dah siap, duration kita 10 je. So kita dah siap lah. So ini adalah fungsi untuk auto follow user followers. Macam mana kalau kita nak follow on comments. Okay, contoh kita boleh search dekat sini pinggan juga, kita boleh cari video. Okay, dekat sini kita boleh cari yang dia punya komen banyak. Contoh video komen banyak okay, ni 83 komen. Okay, so contoh kita nak follow orang yang ada buka, yang ada semua video-video kereta pinggan, buka je, kita tak perlu punya komen, buka je kat sini mana-mana video, dan dia akan start tekan follow ni button kat sini lah. Okay, kita dia senang je, 10 juga, kita akan start auto engage. Dia tekan button follow, dan dia akan tekan next, follow, dan next, follow, dan next. Okay, dia akan gerak lah sampai 10. Okay. Contoh kalau akaun tuan-tuan tu baru first time nak guna fungsi auto follow, auto engage ni, better letakkan interval time ni lebih tinggi lah, contoh 5 ke 10 saat, sebab kita tak nak TikTok detect kita sebagai bot. Okay. Sekarang dah 8 per 10, 9 per 10, 10 per 10. Okay, so dah siap lah kita punya fungsi. Kalau kita scroll ke atas, kita dah follow orang-orang ni. Okay, so ini adalah cara untuk kita buat auto follow. Dan kemudian untuk auto like, sama juga, kita buka dekat mana-mana niche berkaitan dengan kita punya business, search je kat sini. Contoh search je kat sini, kita search. Contoh saya search pinggan tadi, kita tekan pada bahagian video, buka je mana-mana video. Contoh video ni saya buka. Okay,
Dan kita boleh tekan auto light, dia akan tekan light button kat sini. Contoh kalau dia naik ni, tuan-tuan inilah perlu soft capture dia. Kalau tak soft kan pun, kalau tengok tuan-tuan tengok kat belakang tadi, dia running je semuanya. So tengok dia tekan button like untuk start video. Sebanyak 10 video dia akan tekan like. Okay, bisa tu okay, dah siap. 10 per 10 dah siap untuk auto light. Okay, so next saya nak tunjukkan untuk auto comment. Okay, untuk auto comment ni tempat yang sama je. Okay, dan kalau tengok kat sini, kita boleh letak iteration berapa video yang kita nak comment dan interval minimum maksimum. Contoh kalau untuk auto comment ni, biasa geng-geng yang pejuang 1000 followers ni dia tahulah apa yang nak buat. Okay, so untuk komen ni, untuk elakkan kita detect sebagai spam, kita boleh letak banyak komen lah. So macam saya letak ada satu komen, nak tambah lagi boleh tambah komen. So nanti dia akan pilih salah satu komen saja untuk dia masukkan dekat step video. Okay, contoh kat sini aku. Dan untuk ni, kalau kita nak send button, maksud kita nak send komen ni, kita kena tick lah kat sini. Macam saya tak tick sebab saya nak tunjukkan contoh saja. Okay, nak tick pun tak ada salah, tick dia senang. Okay, so saya akan tunjukkan auto comment lah. Kita tekan start engage. Saya letak minum. Okay, so tengok kat bawah, comment posted dan kat atas ni. So dia comment full, dan dia akan tekan button send, dan komen saya akan naik lah. Tengok kat atas tu ada wah, kita naik kat sini lah, comment posted. Okay, so dia dah running 55. Okay, kalau kita scroll ke atas, naik komen saya naik lah kat sini. Okay, dan untuk fungsi seterusnya adalah fungsi auto comment live. Okay, auto comment live ni dia sama je macam auto comment, tapi kita boleh masukkan komen yang dekat sini, berapa komen yang nak masukkan. Saya tak nak klik send button untuk comment live, dan kita boleh search live. Saya tak tahu live mana yang banyak follow views dah. 57 tak ada sangat. Siapa ni? Nak Quran tak sesuai. Saya nak test. Jangan ni dia buat. Wah, itu semua nonton. Okay, so contoh saya tak nak tekan send button, saya tekan start auto engage. Kalau nak kita send komen, tekan je send button ni. Okay, start auto engage. Dia naik kat sini. So, contoh kalau saya tekan send button, okay, kelebihan sistem kalau kita auto comment dekat live ni, macam contoh tuan-tuan dan perempuan ada 5 account TikTok, dengan auto comment dekat live ni akan nampak meriah lah kat live tuan-tuan dan perempuan tu. So bila apa nanti tuan-tuan try, kalau tuan-tuan seller, tuan-tuan ada buat live account tuan-tuan sendiri. Okay, tuan-tuan auto comment daripada akaun lain lah, jangan akaun yang sama. Auto comment daripada akaun yang lain, 5 akaun je tuan-tuan buat auto comment tu. Tuan-tuan cuba run. Bila tuan-tuan run nanti, tuan-tuan akan nampak view akan tiba-tiba naik. Sebab apa? Sebab dia detect ada banyak komen dekat live tersebut. Untuk saya tekan lah. Okay, sekejap. Dah reload. Tak detect atau live ni. So untuk auto comment send. Okay. Ini cuba sekali lagi. Okay, nampak apa. Kalau tuan-tuan tengok, saya klik send, start auto engage. Okay, tengok komen saya masuk, dia masuk full. Dia akan masuk mantap. So dia akan masuk lah komen tu dekat live tersebut. Sebab tu kalau tuan-tuan dan perempuan ada live, ada 5 akaun yang selain daripada akaun live tu, tuan-tuan akan nampak
view akan naik. Sebab apa? Sebab dalam live tersebut ada komen. Okay, so ini adalah kelebihan kalau untuk auto comment lah. Okay, contoh kalau saya masukkan full mantap dan order, full mantap dan order. Contoh kalau tak nak masukkan, tak boleh masukkan add comment dan order. Okay, so boleh jugalah dengan cara tu dan order. So satu, dia boleh menjadi testimoni lah dekat yang dalam live ni, yang baca-baca live kita ni. Live daripada 500 naik balik 513, 514. Sebab apa? Sebab TikTok nampak live ni ada komen. Kalau game marketers dia tahu apa dia punya fungsi, kenapa kita nak sangat orang komen. Okay, so itu untuk auto comment live. Okay, dan untuk auto engage plus ni, okay, untuk auto engage plus ni dia sebenarnya gabungan daripada auto follow, auto like, auto comment. Dia tak termasuk dengan auto comment live lah. Auto engage plus ni kita dia pergi dekat TikTok semula. Okay, dan cari based on niche kita. Contoh saya cari niche pinggan saya semula. Okay, dan pergi pada bahagian video dan pergi pada bahagian masuklah mana-mana. Okay, contoh saya nak masukkan daripada sini. Okay, so ni ada button follow lagi, tak tekan lagi. So untuk auto engage, apa dia buat? Dia tekan button follow, dia tekan like, dia tekan next. Tekan button follow, tekan like, tekan next. Kalau tuan-tuan masukkan komen, dia akan komen juga dekat sini. Okay, bila tuan-tuan tekan fungsi auto engage iteration, contoh saya buat 5, dan contoh dekat komen saya tulis mantap full, so dia akan follow, like, comment, tekan next. Okay, so saya tekan klik send lah. Make sure kalau kita nak send komen kita tu, make sure kat sini on, tekan start auto engage. Okay, tengok, tekan follow, like, comment, send comment, dan tekan next. Okay, so itu untuk auto engage plus lah. Itu fungsi auto engage plus. Okay, untuk dalam video kali ni itu saja. Untuk tutorial bahagian 4 auto engage. Okay, untuk fungsi auto engage ni sebenarnya sangat bagus. Banyak-banyak kelebihan yang kita boleh dapat ni daripada kita buat auto engage dengan konten orang lain pun. Tambah lagi dengan fungsi baru ni, saya tambah auto comment live ni. So fungsi ni sebenarnya akan membantu tuan-tuan dan perempuan untuk dapatkan engagement dekat live tuan-tuan dan perempuan. Okay, so walaupun yang komen tu akaun kita juga, tak perlu tukar-tukar IP dan sebagainya, akaun kita juga, tapi tuan-tuan akan nampak view live tu akan tiba-tiba naik. Okay, so make sure cumanya interval 5 max ni kena adjust lah based on akaun tuan-tuan dan perempuan. Okay, untuk fungsi auto follow, untuk auto engage ni, akaun kena ban tak? Akaun tak kena ban, tapi kemungkinan adalah akaun yang follow ni TikTok akan limitkan sehari boleh follow berapa orang saja. Okay, itu saja yang kena. Ya, tapi tak akan kena ban untuk auto follow ni. Okay, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.